Pernah tak kita tanya diri sendiri, siapa sebenarnya kita ni? Dalam Al-Quran, kita dipanggil insan, satu nama yang penuh makna dan penghormatan dari Allah SWT. Insan ni makhluk pilihan, diberi keistimewaan yang makhluk lain tak ada. Kita bukan setakat badan je, tapi kita ni ciptaan hebat dengan tujuan yang besar. Allah isytihar insan sebagai khalifah kat bumi, pemimpin yang diamanahkan untuk tadbir dan majukan alam ni. Tanggungjawab ni peluang kita nak buktikan kesyukuran dan ketaatan pada dia. Setiap insan ada potensi besar dalam diri. Tak kiralah latar belakang dia macam mana pun. Allah tiupkan roh dalam diri insan. Itu yang bezakan kita dari makhluk lain. Roh ni bagi kita kebolehan untuk berfikir, menyayangi dan beriman. Sumber kekuatan dalaman yang sambungkan kita dengan Tuhan. Bila kita sesat, roh nilai yang bimbing kita balik pada dia. Jaga kebersihan roh sama penting macam jaga badan kita. Bila sebut insan, maksudnya kita raikan anugerah yang tak ternilai. Kita ni makhluk yang dimuliakan, bertanggungjawab dan ada potensi tak terbatas. Bila faham konsep ni, hidup kita akan jadi lain. Kita bukan makhluk lemah, tapi insan yang penuh keajaiban. Dicipta untuk jadi luar biasa dan bagi makna pada kewujudan kita kat dunia ni. Dalam surah At-Tin, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan at-Taqwim tu bukan setakat fizikal sempurna je, tapi gabungan fizikal, mental, emosi dan rohani. Badan kita ni direka dengan keseimbangan yang menakjubkan. Setiap organ berfungsi elok, buktikan kasih sayang pencipta. Tapi, kesempurnaan insan tak berhenti kat situ je. Allah bagi kita akal, bolehkan kita belajar, fikir dan buat pilihan. Dengan akal, kita boleh beza yang baik dengan yang buruk, yang betul dengan yang salah. Potensi akal ni luar biasa. Boleh teroka angkasa, selami lautan ilmu. Tapi, surah At-Tin juga ingatkan, manusia boleh jatuh ke tahap paling rendah. Status ciptaan terbaik tu bukan jaminan, tapi potensi yang kena jaga. Kalau tak guna untuk kebaikan, kita boleh terjerumus ke lembah kehinaan. Sebaliknya, kalau beriman dan buat amal soleh, kita dapat ganjaran kekal. Pilihan di tangan kita nak guna anugerah tu atau nak sia-siakan. Kesempurnaan insan ni amanah, bukan hak kita mutlak. Ia perlukan usaha berterusan sepanjang hayat. Selain dicipta dalam bentuk terbaik, insan diberi gelaran mulia khalifah. Allah berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah maksudnya wakil Allah. Kita diamanahkan untuk tadbir dunia ni. Tugas utama majukan bumi, jaga alam, tegakkan keadilan dan bina masyarakat harmoni. Jadi khalifah bukan lesen nak buat sesuka hati, tapi kena tadbir ikut panduan ilahi. Sumber alam kena guna bijak, elak rosak dan bawa kebaikan pada semua makhluk. Tanggungjawab ni buat kita kena sentiasa belajar dan tingkatkan diri. Ilmu ni alat untuk laksanakan amanah dengan cemerlang. Setiap insan ni pemimpin, paling kurang pun untuk diri sendiri. Pilihan dan perbuatan kita akan disoal depan Allah nanti. Amanah ni buat kita jadi insan yang bertanggungjawab dan berintegriti. Kepimpinan bermula dari diri, lepas tu keluarga, masyarakat dan negara. Bila faham konsep khalifah ni, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Untuk berjaya, kita kena kenal diri sendiri, akal fitrah dan kelemahan kita. Akal ni anugerah paling penting, macam cahaya yang bolehkan kita berfikir dan menilai. Al-Quran selalu seru, apakah kamu tidak berakal? Tanda Islam galakkan kita jadi cerdik. Setiap insan lahir dengan fitrah, kecenderungan semula jadi nak kenal Tuhan dan suka kebaikan. Fitrah ni macam panduan dalaman, bantu kita kekal di jalan yang betul. Tapi, insan pun lemah, senang lupa, senang terpengaruh, gelojoh, senang dikuasai nafsu. Mengaku kelemahan bukan nak putus asa, tapi nak jadi rendah diri dan bergantung pada Allah. Kelemahan ni ujian, macam medan perang antara akal, fitrah dan nafsu. Usaha nak atasi kelemahan ni latih jiwa kita jadi lebih kuat dan bertakwa. Kejayaan tu bukan pada orang yang tak pernah jatuh, tapi yang bangun setiap kali diuji. Inilah perjalanan insan menuju kematangan dan kebaikan. Pernah dengar tak istilah polymath? Ia merujuk pada orang yang kuasai banyak bidang ilmu. Polymath ni bukan setakat pakar satu bidang je, tapi mahir dalam banyak cabang. Doktor, ahli falsafah, pemuzik, ahli astronomi. Sejarah Islam ni kaya dengan polymath hebat macam Ibn Sina. Doktor genius, ahli falsafah, matematik, fizik dan penyair. Buku dia jadi rujukan utama kat Eropah berabad-abad. Al-Biruni pula ahli astronomi, matematik, sejarah dan geografi. Dia kira ukur lilit bumi dengan tepat gila.
Dia juga kaji budaya dan agama, tulis buku terperinci pasal India. Al-Ghazali, pakar teologi dan tasawuf, dia pun dalami falsafah dan logik, gabungkan ilmu agama dan dunia. Kisah diorang ni buktikan potensi insan tak ada had. Jadi polymath ni manifestasi potensi insan yang digalakkan Al-Quran. Semua ilmu datang dari Allah. Belajar sains, matematik atau seni itu usaha nak kenal kebesaran dia. Tak ada pemisahan antara ilmu agama dan dunia. Semuanya jalan nak dekatkan diri pada Tuhan. Polymath ni bagi manfaat besar pada manusia sejagat. Diorang buktikan insan mampu capai tahap luar biasa. Inspirasi diorang kekal relevan sampai sekarang. Macam mana tokoh hebat macam Ibn Sina dan Al-Biruni jadi polymath? Rahsia dia bermula dengan wahyu pertama Iqra. Bacalah. Iqra ni bukan setakat baca buku je, tapi seruan universal untuk belajar, kaji dan teroka alam. Membaca ni gerbang ilmu, buka minda, luaskan pandangan dan tajamkan akal. Dengan membaca, kita belajar dari sejarah, faham pemikiran ilmuwan dan ambil iktibar dari kisah para nabi. Al-Quran juga ajak kita perhati dan kaji alam, langit, bumi, siang, malam, makhluk hidup. Proses ni lahirkan ilmu sains, astronomi, biologi, macam baca ayat-ayat Allah yang tak tertulis. Nak jadi insan serba boleh, sahutlah seruan Iqra sepenuh hati. Jadikan membaca rutin harian, teroka pelbagai bidang. Pupuk sifat ingin tahu, sentiasa tanya kenapa dan macam mana. Semangat Iqra ni asas untuk bina bangunan ilmu yang kukuh. Inilah kunci nak buka potensi insan. Lepas membaca, langkah seterusnya ialah berfikir dan merenung. Ilmu tanpa renungan tak ada manfaat. Berfikir ni olah maklumat, cari kaitan dan buat kesimpulan yang bermakna. Islam galakkan kita berfikir kritis. Jangan terima maklumat bulat-bulat, tapi soal dan nilai. Tokoh macam Ibn Al-Haytham buktikan pentingnya sikap kritis. Eksperimen dan pemerhatian bawa penemuan besar. Selain kritis, buat renung ayat Al-Quran dan kaitkan dengan kehidupan. Proses ni tukar ilmu jadi hikmah, sentuh hati dan galakkan perubahan diri. Luangkan masa tenang untuk berfikir, jauh dari gangguan, muhasabah diri dan rancang matlamat. Aktiviti ni jernihkan fikiran, susun idea dan buka pintu kreativiti. Ia pelaburan masa yang berbaloi untuk pertumbuhan diri. Berfikir dan merenung ni kunci nak buka potensi sebenar insan. Jadikan ia amalan harian untuk terus berkembang. Ilmu tanpa amal tak ada makna. Itulah prinsip utama polymath Islam. Diorang ni bukan setakat kumpul ilmu je, tapi pengamal ilmu, guna pengetahuan untuk kebaikan diri dan masyarakat. Keseimbangan ilmu dan amal ni resipi kejayaan dunia dan akhirat. Contoh, Maryam Al-Ijliyah, ahli astronomi wanita. Dia cipta astrolab yang bantu tentukan arah dan waktu solat. Ilmu dia diterjemah jadi sumbangan praktikal pada masyarakat. Al-Quran bagi amaran pada orang yang berilmu tapi tak amalkan. Setiap ilmu datang dengan tanggungjawab untuk diamalkan. Kalau belajar pasal kebersihan, jadilah paling bersih. Kalau pasal kejujuran, jadilah paling jujur. Keseimbangan ni perlukan disiplin dan muhasabah berterusan. Ilmu dan amal bersatu, hasilkan kekuatan luar biasa. Cerdas di fikiran, mulia di perbuatan. Inilah jalan menuju keberkatan dan kejayaan sejati. Kenapa insan polymath penting dalam Islam? Jawapan dia untuk beribadah, jalankan tugas khalifah dan jadi inspirasi generasi akan datang. Jadi polymath ni bukan setakat gelaran je, tapi realisasikan potensi tertinggi anugerah Allah. Pertama, polymath ni bentuk ibadah. Belajar pelbagai ilmu untuk kenal kebesaran Allah. Setiap saat belajar dikira ibadah. Makin luas ilmu, makin banyak cara nak syukuri nikmat Allah. Kedua, polymath ni khalifah paling berkesan. Kuasai pelbagai bidang, bolehkan penyelesaian masalah secara menyeluruh. Diorang aset berharga, pimpin masyarakat ke arah kemajuan seimbang material dan spiritual. Akhir sekali, kisah polymath Islam ni inspirasi abadi. Buktikan tak ada yang mustahil dengan kemahuan dan usaha. Diorang gabungkan ketaatan dan kecemerlangan sains. Dua-dua boleh digabungkan. Kisah diorang ajak kita bermimpi besar, terus belajar dan bagi sumbangan pada dunia. Inilah bukti insan sebagai ciptaan terbaik dan khalifah di muka bumi. Insan dalam Al-Quran menjadi polymath seperti tokoh Islam. Pernahkah anda terfikir bagaimana manusia atau insan dalam Al-Quran boleh menjadi tokoh hebat seperti Ibn Sina atau Al-Biruni? Dalam Al-Quran, manusia dicipta dengan potensi luar biasa. Dan idea polymath, seseorang yang menguasai pelbagai bidang ilmu, selari dengan konsep insan yang digalakkan untuk mencari ilmu dan menyumbang kepada dunia. Dalam catatan ini, kita akan meneroka apa itu insan, bagaimana insan boleh menjadi polymath,
Dan mengapa ini penting? Dengan merujuk ayat Al-Quran dan contoh tokoh Islam yang menginspirasikan. Apa itu insan dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, insan merujuk kepada manusia, makhluk istimewa yang dicipta Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah. Istilah ini membawa maksud mendalam, berkait dengan sifat rahmah, belas kasihan, dan keupayaan untuk belajar serta berkembang. Ciri-ciri insan penciptaan istimewa. Manusia diberi akal, hati, dan rohani yang unik. Khalifah di bumi ditugaskan untuk mengurus dunia dengan adil. Surah Al-Baqarah 2. Sifat kompleks. Manusia pelupa tahap 20-12 dan lemah. Surah An-Nisa 4-28. Tetapi mampu mencapai kehebatan melalui ilmu. Makna linguistik. Insan, perkataan insan berasal dari akar kata Arab yang berkait dengan rahmah dan nasiah. Lupa menunjukkan manusia adalah makhluk yang penyayang, tetapi memerlukan bimbingan Allah. Fitrah dan akal. Surah Ar-Rum, Tiqah Ar-Ru, menyebut fitrah manusia yang cenderung kepada kebenaran, manakala akal digalakkan untuk memahami tanda-tanda Allah. Surah Al-Baqarah 2:4. Potensi dan kelemahan. Walaupun lemah, manusia diberi keupayaan untuk berkembang melalui perintah Iqra. Surah Al-Alaq 5, yang menjadi asas untuk menjadi polimath. Apa itu polimath? Polimath ialah individu yang menguasai pelbagai bidang ilmu, seperti sains, falsafah, seni, dan agama. Dalam sejarah Islam, tokoh seperti Ibn Sina, Al-Biruni, dan Al-Farabi adalah contoh polimath yang mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi. Tokoh polimath Islam Ibn Sina, pakar perubatan dan falsafah, menulis Al-Qanun fi Al-Tib. Al-Biruni, menguasai astronomi dan antropologi, terkenal dengan kajian budaya India. Al-Farabi, menggabungkan falsafah Yunani dengan pemikiran Islam. Al-Ghazali, mengintegrasikan ilmu agama dan falsafah dalam Ihya Ulumuddin. Ibn Rushd, pakar hukum dan perubatan, mempengaruhi pemikiran Barat. Ciri-ciri polimath. Polimath mempunyai rasa ingin tahu, keupayaan mengintegrasikan ilmu, dan komitmen untuk menyumbang kepada masyarakat. Selari dengan ajaran Islam tentang ilmu. Surah Al-Mujadilah 5:18. Tradisi ilmu dalam Islam hadis. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina, menunjukkan Islam menggalakkan pencarian ilmu tanpa batasan. Asas kepada sifat polimath. Polimath sebagai insan ideal. Polimath mencerminkan insan ideal yang menggunakan akal dan hati untuk memenuhi tujuan penciptaan. Bagaimana insan boleh menjadi polimath? Al-Quran menggalakkan manusia untuk menjadi seperti polimath melalui pencarian ilmu, refleksi, dan amalan kebaikan. Berikut adalah cara-cara untuk mencapainya. Pencarian ilmu perintah Iqra. Surah Al-Alaq 5 menggesa manusia mempelajari pelbagai bidang, dari sains hingga agama, refleksi dan pemikiran. Surah Ali Imran 3:99 memuji mereka yang merenung tentang kejadian alam. Ciri utama polimath. Potensi manusia. Manusia dicipta dalam bentuk terbaik. Surah At-Tin 9:4 membolehkan mereka menguasai pelbagai disiplin. Tanggungjawab khalifah sebagai khalifah. Surah Al-Baqarah 2:1. Manusia memerlukan ilmu pelbagai bidang untuk mengurus dunia. Integrasi ilmu polimath Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd mengintegrasikan ilmu duniawi dan ukhrawi untuk manfaat masyarakat. Peranan iman. Iman memotivasikan polimath untuk mencari ilmu demi kebaikan. Surah Al-Baqarah 2, kreativiti Al-Quran, menggalakkan kreativiti. Surah Ar-Rahman 5:5-14 yang membantu polimath berinovasi. Pendidikan holistik, pendidikan yang merangkumi akal, hati dan rohani adalah asas kepada perkembangan polimath. Keseimbangan hidup polimath perlu menyeimbangkan ilmu dan amal. Surah Al-Asr Saristutlikas 1:3. Sumbangan kepada masyarakat polimath menggunakan ilmu untuk menyelesaikan masalah, mencerminkan tanggungjawab khalifah. Rasa ingin tahu polimath sentiasa bertanya dan mencari jawapan. Selari dengan surah Al-Baqarah 2:1-64. Kemahiran komunikasi tokoh seperti Al-Ghazali menggunakan komunikasi untuk menyebarkan ilmu. Disiplin diri. Disiplin penting untuk menguasai pelbagai bidang. Surah Al-Asr 103. Penggunaan teknologi polimath moden boleh memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran dan inovasi. Kesihatan rohani. Solat dan zikir membantu polimath kekal fokus pada tujuan rohani. Rangkaian ilmu kolaborasi dengan pakar lain memperkaya pengetahuan polimath. Mengapa ini penting? Hubungan antara insan dan polimath berkait dengan tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Tujuan ibadah manusia dicipta untuk beribadah. Surah Ad-Dariyat 5 termasuk melalui pencarian ilmu. Khalifah di bumi polimath menyumbang kepada keadilan dan kesejahteraan sebagai khalifah.
Surah Al-Baqarah 20. Peningkatan diri Al-Quran menggalakkan mencari hikmah. Surah Al-Baqarah 299 yang dicerminkan oleh Polymath. Penyelesaian masalah ilmu pelbagai bidang, membantu menangani isu global seperti kemiskinan dan perubahan iklim, memperkukuh iman. Pencarian ilmu memperdalam pemahaman tentang kebesaran Allah. Surah Al-Ankabut 29-20. Pelestarian warisan Polymath seperti Al-Kindi memelihara ilmu untuk generasi masa depan. Peranan dalam dakwah Polymath menyebarkan mesej Islam melalui ilmu seperti Al-Razi. Inspirasi untuk belia. Tokoh Polymath menjadi contoh kepada generasi muda untuk mengejar ilmu. Keseimbangan material dan rohani Polymath mencerminkan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Surah Al-Qasas 28-77. Amanah ilmu Al-Quran menekankan amanah ilmu. Surah Al-Jumu'ah 25 yang dipenuhi oleh Polymath. Tokoh Polymath Islam yang menginspirasikan. Berikut adalah beberapa tokoh Polymath Islam yang mencerminkan konsep insan. Ibnu Sina menulis kitab perubatan yang menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Al-Biruni mengkaji budaya India dan menyumbang kepada astronomi. Al-Farabi dikenali sebagai guru kedua kerana sumbangannya dalam falsafah. Al-Ghazali mengintegrasikan ilmu agama dan falsafah dalam karya monumental. Ibnu Rushd, Averroes, mempengaruhi pemikiran Barat dan Islam melalui karya hukum dan falsafah. Al-Kindi, filosof pertama Islam menyumbang kepada sains dan muzik. Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia moden, pelopor sains eksperimen. Al-Razi doktor yang menyumbang kepada perubatan dan falsafah. Ibn Al-Haytham, bapa optik moden, menyumbang kepada sains dan matematik. Maryam Al-Ijliyah, pakar astronomi wanita, mencipta astrolab pada abad ke-10. Kesimpulannya, konsep insan dalam Al-Quran menunjukkan manusia sebagai ciptaan istimewa dengan potensi untuk menjadi polymath, individu yang menguasai pelbagai ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran seperti Iqra dan tanggungjawab sebagai khalifah, kita boleh mencontohi tokoh seperti Ibn Sina dan Al-Biruni. Mari kita mengejar ilmu, mengamalkan kebaikan dan menyumbang kepada masyarakat menjadi insan sejati yang mendekatkan diri kepada Allah. Adakah anda terinspirasi untuk menjadi polymath? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Insan dalam Al-Quran, jadi polymath dengan inspirasi ayat suci. Pernah tak terfikir macam mana manusia atau insan dalam Al-Quran boleh jadi sehebat Ibn Sina atau Al-Biruni? Al-Quran panggil kita insan, makhluk penuh potensi, dan konsep polymath iaitu orang yang pakar dalam pelbagai ilmu sebenarnya selari dengan ajaran Al-Quran. Dalam blog ini, kita akan kongsikan apa itu insan, bagaimana kita boleh jadi polymath dan kenapa ini penting dengan panduan ayat-ayat Al-Quran dan huraian yang mendalam. Jom, kita teroka. Apa itu insan dalam Al-Quran? Insan dalam Al-Quran bukan sekadar manusia biasa, tapi ciptaan istimewa Allah dengan potensi luar biasa. Mari kita lihat beberapa ayat dan maksudnya. Ciri-ciri insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian. Ayat ini menegaskan manusia dicipta dengan fizikal, akal dan rohani yang sempurna. Ini macam blueprint terbaik dari Allah untuk kita capai potensi maksimum, termasuk jadi polymath yang kuasai pelbagai ilmu. Bentuk terbaik ini bukan cuma rupa, tapi keupayaan untuk belajar, berfikir dan berkarya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian. Manusia dilantik sebagai khalifah, iaitu wakil Allah untuk mengurus bumi dengan adil. Ini tugas besar yang perlukan ilmu pelbagai, sains, etika, teknologi, macam yang polymath lakukan. Jadi, polymath bukan cuma pandai, tapi guna ilmu untuk kebaikan dunia. Makna dan fitrah insan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, berpegang teguhlah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Huraian. Fitrah ialah sifat asal manusia yang cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Fitrah ni macam kompas dalaman yang dorong kita cari ilmu dan dekat dengan Allah. Asas untuk polymath yang tak cuma belajar, tapi belajar dengan niat suci. Kelemahan dan potensi, Allah hendak memudahkan kamu kerana manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Huraian. Ayat ini ingatkan kita manusia ada kelemahan, fizikal, emosi atau rohani. Tapi kelemahan ni bukan alasan untuk berhenti. Polymath macam Ibn Sina hadapi cabaran, tapi terus belajar dan berinovasi. Bukti potensi insan boleh atasi batasan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian. Perintah Iqra ialah panggilan untuk belajar tanpa henti. Ayat ini wahyu pertama.
menunjukkan ilmu ialah kunci kehebatan insan. Polymath ambil inspirasi dari sini untuk kaji pelbagai bidang, sains, agama, falsafah dengan nama Allah. Polymath, pakar pelbagai ilmu. Polymath ialah orang yang tak cuma pandai satu benda, tapi pelbagai bidang. Dalam Islam, tokoh macam Al-Biruni dan Al-Ghazali ialah contoh polymath yang hebat. Tokoh polymath Islam Ibn Sina, doktor ahli falsafah. Kitabnya Al-Qanun fi Al-Tib jadi rujukan dunia. Al-Biruni, pakar astronomi, matematik, kaji budaya India. Al-Ghazali, ulama besar, gabung agama dan falsafah dalam Ihya Ulumuddin. Ibn Al-Haytham, bapa optik, ubah sains dengan eksperimen. Maryam Al-Ajliyah, wanita cipta astrolab, bukti perempuan juga polymath. Tradisi ilmu Islam, Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadilah 5, huraian. Ayat ini angkat martabat orang berilmu, menunjukkan Islam sangat hargai ilmu. Polymath Islam macam Al-Farabi dan Al-Kindi, wujud sebab budaya Islam galakkan belajar pelbagai bidang, dari sains sampai teologi, untuk dekat dengan Allah. Nah, polymath sebagai insan ideal. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian. Ibadah dalam ayat ni bukan cuma solat, tapi juga usaha cari ilmu dan buat kebaikan. Polymath ialah insan ideal sebab mereka guna ilmu pelbagai untuk berkhidmat kepada manusia dan Allah selari dengan tujuan penciptaan. Bagaimana insan jadi polymath? Al-Quran penuh dengan ayat yang dorong kita jadi polymath, belajar, berfikir, dan sumbang pada dunia. Ini caranya, belajar pelbagai ilmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian, perintah ini universal. Baca apa saja, dari sains sampai sejarah, asal dengan niat ikhlas. Polymath macam Ibn Rushd ambil inspirasi dari ayat ini untuk kaji pelbagai disiplin. Jadi pakar yang menyeluruh, berfikir kritis. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran 3, huraian. Ayat ini ajak kita renung ciptaan Allah macam saintis yang kaji alam semesta. Polymath macam Al-Biruni guna pemikiran kritis untuk faham astronomi dan budaya. Bukti akal ialah alat untuk jadi serba boleh. Manfaatkan potensi. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okay. Huraian, potensi manusia tak terhad. Ayat ini ingatkan kita boleh capai apa saja termasuk jadi polymath kalau kita usaha dan percaya pada anugerah Allah. Jadi khalifah hebat. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian, sebagai khalifah, kita kena urus dunia dengan ilmu dan keadilan. Polymath moden perlu tahu sains, teknologi, dan etika untuk selesai isu macam perubahan iklim, macam khalifah sejati. Integrasi ilmu. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Huraian, Allah ajar manusia ilmu yang tak terbatas. Polymath macam Al-Ghazali gabung ilmu agama dan duniawi untuk cipta karya yang kekal relevan. Tunjuk cara ilmu boleh jadi jambatan antara dunia dan akhirat. Creativity. Dan dialah yang mengajar dengan pena. Huraian. Ayat ini sebut Allah ajar manusia melalui pena, simbol kreativiti dan penulisan. Polymath guna kreativiti untuk inovasi dan iman. Jahwara. Jadi pendorong untuk membuat kebaikan. Seimbangan amal. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Huraian. Polymath kena seimbang, bukan cuma belajar, tapi amal ilmu untuk kebaikan. Ayat ini ingatkan kita masa berharga, dan polymath guna masa untuk sumbang pada masyarakat. Teknologi, kolaborasi. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Surah Al-Ankabut 29. Huraian. Ayat ini suruh kita dunia yang moden ni termasuk guna teknologi dan bekerjasama dengan pakar lain. Polymath masa kini boleh guna AI atau rangkaian global untuk tambah ilmu, rohani and disiplin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Hurakasas 20 huraian. Ayat ini ajar keseimbangan antara dunia dan akhirat. Polymath jaga rohani dengan solat dan disiplin diri untuk kekal fokus, macam yang tokoh macam Al-Razi lakukan. Kenapa polymath penting? Jadi polymath bukan cuma untuk glamour, tapi selalu dengan tujuan kita sebagai insan, ibadah and khalifah.
Dan aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian, ibadah termasuk mencari ilmu untuk kebaikan. Polymath yang sumbang di dunia macam Khalifah Baqarah 2 Bajapluah penuhi tujuan ni dengan ilmu pelbagai. Hikmah and masalah dunia. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Huraian, hikmah ialah ilmu yang digunakan dengan bijak. Polymath guna hikmah untuk menyelesaikan isu macam kemiskinan atau perubahan iklim, tunjuk potensi insan ubah dunia. Warisan dan dakwah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran, angkal-angka bocor 20%. Huraian, Polymath macam Al-Kindi tinggalkan warisan ilmu yang kekal. Ilmu mereka juga membantu dakwah, menyebarkan mesej Islam melalui sains dan falsafah. Tokoh Polymath inspirasi. Beberapa tokoh Polymath Islam yang menunjukkan potensi insan. Ibnu Sina and lain-lain. Ibnu Sina cipta kitab perubatan, Al-Biruni kaji budaya, Al-Ghazali gabung agama dan falsafah, Ibn Al-Haytham ubah sains optik, Maryam Al-Ijliyah cipta astrolab. Mereka bukti insan boleh jadi polymath. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi dan polmih pondoh terbaik macam mana kita boleh capai kehebatan. Ayat-ayat macam Iqra dan perintah jadi khalifah dorong kita belajar pelbagai ilmu, amal kebaikan dan sumbang di dunia. Tokoh macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah tunjuk jalan. Sekarang giliran kita. Jadi, mari jadi insan yang hidup dengan makna, macam polymath sejati. Apa ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi korang untuk belajar? Kongsi di komen. Insan dalam Al-Quran memulakan perjalanan menjadi polymath. Pernah tak terfikir kenapa manusia dipanggil insan dalam Al-Quran? Bukan sekadar nama, tapi panggilan istimewa untuk makhluk penuh potensi. Dicipta untuk jadi hebat. Konsep polymath, orang yang pakar dalam pelbagai ilmu macam Ibn Sina atau Al-Biruni, sebenarnya selari dengan apa yang Al-Quran ajar tentang insan. Dalam catatan blog ni, kita mulakan perjalanan untuk faham apa itu insan, kenapa ia berkait dengan polymath, dan bagaimana Al-Quran jadi panduan untuk capai kehebatan. Jom, kita teroka dengan ayat-ayat suci dan huraian. Apa itu insan dan polymath? Dalam Al-Quran, insan ialah manusia yang Allah cipta dengan kelebihan luar biasa, akal, hati dan rohani yang buat kita berbeza. Polymath pula ialah individu yang tak cuma pandai satu benda, tapi pelbagai bidang, dari sains sampai agama. Tokoh Islam macam Ibn Sina yang tulis kitab perubatan terkenal, atau Al-Biruni yang kaji astronomi dan budaya, tunjuk betapa insan boleh capai potensi ini. Al-Quran dengan ayat-ayatnya macam peta jalan untuk kita jadi polymath. Bukan cuma pandai, tapi guna ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian, ayat ni cakap manusia diciptakan blueprint terbaik, fizikal, mental dan rohani yang lengkap. Ini macam Allah bagi kita alat untuk jadi polymath. Akal untuk belajar, hati untuk rasa kasih sayang dan rohani untuk dekat dengannya. Polymath macam Ibn Sina guna alat ni untuk kuasai perubatan, falsafah dan lebih lagi. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian, sebagai khalifah, manusia ditugaskan jaga bumi dengan adil. Tugas ni besar, perlukan ilmu pelbagai macam yang polymath ada. Bayangkan untuk urus alam, kita kena tahu sains, etika, teknologi, semua tu. Polymath Islam macam Al-Ghazali gunakan ilmu untuk keadilan dan kebaikan. Tujuan kita fahami konsep ni. Kenapa penting faham insan dan polymath? Sebab Al-Quran ajak kita capai potensi penuh sebagai manusia, bukan cuma hidup biasa-biasa. Dengan ilmu, kita boleh jadi khalifah yang sumbang pada dunia, macam tokoh polymath Islam yang cipta warisan ilmu. Blog ni nak tunjuk cara Al-Quran jadi panduan untuk kita belajar pelbagai bidang, amal kebaikan dan dekat dengan Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian, ini wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Perit Iqra, yang maksudnya baca atau kaji. Ayat ni bukan cuma suruh baca buku, tapi selami ilmu apapun, sains, sejarah, agama dengan nama Allah. Polymath ambil inspirasi dari sini untuk jadi serba boleh, macam Al-Biruni yang kaji budaya dan astronomi. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian, ibadah bukan cuma solat atau puasa, tapi cari ilmu dan buat kebaikan. Polymath, dengan ilmu pelbagai, penuhi tujuan ini dengan sumbang pada masyarakat.
macam Ibn Al-Haytham yang mengubah dunia sains optik sambil kekal beriman. Cara kita teroka konsep ni, untuk faham insan dan polimat, kita kena lihat ayat-ayat Al-Quran, hadis dan kisah tokoh Islam. Contohnya, hadis, carilah ilmu walaupun di negeri China. Tunjuk Islam galakkan kita belajar tanpa batas. Kita juga tengok tokoh macam Maryam Al-Ijliyah, wanita cipta astrolab, untuk faham macam mana insan, lelaki atau perempuan boleh jadi polimat. Blog ni akan gabungkan ayat suci, kisah inspirasi dan cara praktikal untuk kita ikut jejak mereka. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Mujadilah 58. Huraian, ayat ni cakap ilmu tingkatkan darjat kita di sisi Allah. Polimat Islam macam Al-Farabi dan Al-Kindi bukti ayat ni. Mereka tak cuma belajar tapi guna ilmu untuk kebaikan. Jadi contoh insan yang mempunyai potensi penuh. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi, dicipta untuk menjadi khalifah dan beribadah melalui ilmu dan amal. Polimat ialah contoh terbaik macam mana kita boleh wujudkan potensi ni, macam Ibn Sina atau Maryam Al-Ijliyah, dengan panduan ayat-ayat Al-Quran macam Iqra. Dan perintah jadi khalifah, kita boleh mulakan perjalanan jadi polimat, belajar pelbagai ilmu, sumbang di dunia dan dekat dengan Allah. Ini baru permulaan. Nantikan catatan seterusnya untuk teroka lagi. Apa ayat Al-Quran yang menjadi inspirasi korang untuk kejar ilmu? Kongsi di komen. Insan dalam Al-Quran, siapa kita sebenarnya? Pernah tak tertanya, apa makna insan yang Al-Quran selalu sebut? Bukan sekadar perkataan, tapi panggilan untuk manusia yang penuh potensi, mampu jadi hebat macam polimat seperti Ibn Sina atau Maryam Al-Ijliyah. Dalam catatan blog ni, kita akan selami apa itu insan menurut Al-Quran. Ciri-ciri, makna fitrah dan bagaimana kelemahan kita tak halang kita jadi serba boleh. Dengan ayat-ayat suci dan huraian, jom faham siapa kita sebenarnya dan macam mana Al-Quran pandu kita ke arah kehebatan. Apa maksud insan? Dalam Al-Quran, insan ialah manusia, ciptaan istimewa Allah yang bukan cuma hidup tapi punya misi besar. Bukan setakat badan dan otak, tapi hati dan rohani yang buat kita unik. Insan ni macam kanvas kosong dengan potensi tak terhad, mampu jadi polimat kalau kita ikut panduan Al-Quran. Mari kita teroka ciri-ciri insan melalui ayat-ayat suci. Ciri-ciri istimewa insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian. Ayat ni cakap Allah cipta manusia dengan desain terbaik, fizikal yang sempurna, akal yang tajam dan rohani yang boleh sambung dengan Allah. Ini macam toolbox lengkap untuk kita jadi polimat. Contohnya, Ibn Sina guna akal dia untuk cipta ilmu perubatan. Bukti insan boleh capai kehebatan kalau manfaatkan anugerah ni. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian, insan dilantik sebagai khalifah, wakil Allah di bumi. Ini bukan tugas kecil. Kita kena urus dunia dengan adil, jaga alam dan buat kebaikan. Polimat macam Al-Biruni yang kaji astronomi dan budaya, tunjuk cara khalifah guna ilmu bagai untuk sumbang pada dunia. Makna linguistik insan. Perkataan insan bukan calang-calang. Dari akar bahasa Arab, ia berkait dengan rahmah, kasih sayang dan nasia lupa. Ini cerita tentang sifat kita, penyayang tapi kadang lalai. Dan sesungguhnya diam telah melupai janjinya. Dan kami tidak mendapati padanya kemahuan yang kuat. Surah Tahat Huraian, ayat ni sebut sifat lupa manusia, macam kisah Nabi Adam. Tapi, lupa ni bukan alasan untuk gagal. Polimat macam Al-Ghazali, walaupun manusia biasa bangkit dari kelemahan dengan usaha dan ilmu, cipta karya yang kekal abadi. Fitrah manusia. Fitrah ialah sifat asal yang Allah tanam dalam setiap insan, cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, berpegang teguhlah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Surah Ar-Rum 30. Huraian, fitrah ni macam GPS dalaman yang arahkan kita ke jalan betul. Untuk jadi polimat, kita kena ikut fitrah ni. Cari ilmu dengan hati suci, macam Al-Farabi yang gabung falsafah dan Islam untuk faham hakikat kebenaran. Peranan akal dalam insan akal ialah anugerah besar yang buat insan berbeza. Al-Quran selalu ajak kita guna akal untuk faham dunia dan Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Al-Baqarah 6 akal. Huraian ayat ni suruh kita tengok alam semesta dan fikir macam suci atau polimat. Ibn Al-Haytham, bapa optik,
Guna akal dia untuk kaji cahaya. Bukti akal insan boleh membawa penemuan besar jika digunakan dengan betul. Kelemahan dan potensi insan. Insan bukan sempurna. Kita ada kelemahan, tapi Al-Quran ingatkan kelemahan bukan penghalang, sebaliknya peluang untuk berkembang. Allah hendak memudahkan kamu kerana manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Huraian, ayat ni akui manusia lemah, fizikal, emosi atau rohani. Tapi Allah bagi kemudahan melalui ilmu dan usaha. Polymath macam Maryam Al-Ijliyah, walaupun hidup di zaman susah, cipta astrolab untuk astronomi, tunjuk kelemahan tak bataskan potensi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar dengan benar. Untuk Al-Alaq 6. Huraian. Ayat-ayat ni, wahyu pertama, suruh kita belajar dan belajar. Dari asal yang kecil segumpal darah, insan boleh jadi hebat dengan ilmu. Polymath ambil inspirasi dari Iqra untuk kuasai pelbagai bidang, macam Jabir ibn Hayyan yang jadi bapa kimia moden. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi, dicipta dalam bentuk terbaik, dilantik sebagai khalifah dan diberi fitrah serta akal untuk capai kehebatan. Walaupun ada kelemahan, ayat-ayat macam Iqra, surah Al-Alaq perintah guna akal, surah Al-Baqarah 2:64 tunjuk jalan untuk kita jadi polymath macam Ibn Sina atau Maryam Al-Ijliyah. Kita bukan cuma manusia biasa, tapi insan yang boleh mengubah dunia dengan ilmu. Nantikan catatan seterusnya untuk tahu macam mana polymath selari dengan insan. Apa ciri insan yang paling inspirasi korang? Kongsi di komen. Polymath dalam Islam, inspirasi dari Al-Quran. Pernah dengar tentang polymath? Mereka ni bukan cuma pandai satu benda, tapi pelbagai bidang. Macam Ibn Sina yang pakar perubatan dan falsafah, atau Al-Biruni yang kaji astronomi dan budaya. Dalam Islam, polymath ialah contoh terbaik insan yang capai potensi penuh selari dengan ajaran Al-Quran. Dalam catatan blog ni, kita akan teroka apa itu polymath, siapa tokoh hebatnya, dan macam mana Al-Quran inspirasi mereka jadi serba boleh. Dengan ayat-ayat suci dan huraian, jom selami dunia ilmu yang menakjubkan ni. Apa itu polymath? Polymath ialah individu yang menguasai pelbagai bidang ilmu, sains, falsafah, seni, agama, you name it. Dalam Islam, polymath bukan cuma orang pandai, tapi insan yang guna ilmu untuk kebaikan, macam khalifah di bumi. Al-Quran dan tradisi Islam galakkan kita jadi macam ni, dengan semangat belajar yang tak pernah padam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq 6. Huraian, perintah Iqra ni wahyu pertama. Ajak kita kaji semua ilmu dengan nama Allah. Polymath macam Ibn Rushd ambil inspirasi dari ayat ni untuk belajar pelbagai disiplin, hukum, falsafah, perubatan. Sebab ilmu ialah cara kita faham ciptaan Allah. Tokoh polymath Islam punya ramai polymath yang jadi legenda. Mereka ni bukti insan boleh capai kehebatan kalau ikut panduan Al-Quran. Ibn Sina tulis Al-Qanun fi Al-Tib, rujukan perubatan dunia berabad-abad. Al-Biruni, pakar astronomi, matematik, kaji budaya India dengan mendalam. Al-Farabi, guru kedua yang gabung falsafah Yunani dengan Islam. Al-Ghazali, ulama besar, cipta Ihya Ulumuddin yang padu agama dan falsafah. Maryam Al-Ijliyah, wanita hebat cipta astrolab untuk astronomi abad ke-10. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kepada Ahwal Ankabut 29. Huraian, ayat ni suruh kita kaji dunia, alam, budaya, sejarah. Polymath macam Al-Biruni ikut ajaran ni dengan jelajah ilmu. Dari astronomi sampai antropologi, tunjuk insan boleh jadi serba boleh kalau berani teroka. Ciri-ciri polymath. Polymath bukan cuma kumpul ilmu, tapi punya sifat istimewa. Rasa ingin tahu. Selalu tanya kenapa dan macam mana. Integrasi ilmu. Gabung pelbagai bidang untuk cipta sesuatu baru. Sumbangan. Guna ilmu untuk kebaikan masyarakat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Huraian, ayat ni puji orang yang berfikir dan renung ciptaan Allah. Polymath macam Ibn Al-Haytham yang kaji cahaya dan optik, wujud sebab mereka guna akal untuk faham alam. Ciri utama polymath yang Al-Quran galakkan. Tradisi ilmu dalam Islam. Islam punya tradisi ilmu yang kuat, galakkan kita belajar tanpa batas. Hadis Nabi SAW, carilah ilmu walaupun di negeri China. Tunjuk semangat ni. Polymath Islam muncul sebab budaya yang angkat ilmu sebagai ibadah. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Huraian, akhir perhayaan. Ayat ni cakap ilmu tingkatkan darjat kita di sisi Allah.
Polymath macam Al-Kindi yang kaji sains dan muzik, bukti ilmu pelbagai bukan cuma untuk dunia tapi juga akhirat mengikut tradisi Islam. Konsep ilmu dalam Islam. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar fakta, tetapi cara kita dekat dengan Allah dan penuhi tujuan hidup. Polymath guna ilmu untuk faham ciptaan Allah dan sumbang pada masyarakat. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Huraian. Hikmah ialah ilmu yang digunakan dengan bijak. Polymath macam Al-Ghazali tak cuma belajar, tapi guna hikmah untuk menyelesaikan masalah rohani dan sosial. Tunjuk ilmu ialah anugerah Allah untuk kebaikan. Polymath sebagai insan ideal. Polymath ialah insan ideal dalam Al-Quran. Manusia yang mempunyai potensi penuh dengan ilmu, iman dan amal. Mereka bukan cuma pandai, tapi penuhi tujuan penciptaan. Dan aku tidak mencipta jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian. Ibadah dalam ayat ni termasuk cari ilmu dan buat kebaikan. Polymath macam Maryam Al-Ijliyah yang cipta alat astronomi, tunjuk cara ilmu pelbagai jadi ibadah. Penuhi misi insan sebagai khalifah dan hamba Allah. Kesimpulannya, polymath dalam Islam ialah bukti potensi insan yang Al-Quran sebut. Manusia yang belajar pelbagai ilmu, gabung idea dan sumbang di dunia. Ayat-ayat macam Iqra' dan pujian untuk orang berakal. Surah Ali Imran 30, inspirasi tokoh macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah jadi serba boleh. Tradisi ilmu Islam dan semangat hikmah mendorong kita mengikuti jejak mereka. Nantikan catatan seterusnya untuk tahu macam mana insan dan polymath bersambung. Tokoh polymath mana yang paling inspirasi korang? Kongsi di komen. Jadi polymath. Cara Al-Quran pandu insan. Pernah tak terbayang jadi macam Ibn Sina atau Al-Ghazali yang pandai pelbagai ilmu dan ubah dunia? Al-Quran panggil kita insan. Manusia penuh potensi untuk jadi polymath. Serba boleh macam mereka. Dalam catatan blog ni, kita akan teroka macam mana insan boleh jadi polymath dengan panduan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan cara belajar, berfikir dan sumbang di dunia. Dari ilmu sampai kreativiti, jom tengok huraian yang memberi inspirasi. Bagaimana insan jadi polymath? Al-Quran bukan cuma buku rohani, tetapi panduan hidup untuk capai kehebatan. Insan boleh jadi polymath dengan ikut ajaran suci ni. Belajar tanpa henti, berfikir kritis dan guna ilmu untuk kebaikan. Mari kita lihat beberapa cara dengan ayat-ayat yang menerangi jalan. 1. Pencarian ilmu tanpa batas, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Surah Al-Alaq 96, huraian. Perintah Iqra' ni wahyu pertama. Ajak kita kaji apa saja, sains, agama, teknologi dengan niat suci. Polymath macam Ibn Sina ambil inspirasi dari ayat ni untuk kuasa perubatan dan falsafah. Tunjuk ilmu ada batas kalau kita ikut Al-Quran. 1. Berfikir dan merenung. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran 3. Huraian. Ayat ni puji orang yang renung ciptaan Allah, macam saintis atau polymath. Al-Biruni yang kaji astronomi, ikut ajaran ni dengan alam semesta, bukti pemikiran kritis ialah kunci jadi serba boleh. 1. Manfaatkan potensi insan. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian. Insan dicipta dengan potensi maksimum, akal, hati, rohani. Ayat ni ingatkan kita boleh jadi polymath macam Ibn Al-Haytham yang ubah sains optik. Kalau kita percaya dan usaha guna anugerah Allah ni. 1. Tanggungjawab khalifah. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendakan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah, sebagai khalifah, insan kena urus bumi dengan adil. Ini perlukan ilmu pelbagai. Sains, etika, teknologi. Macam yang polymath macam Al-Farabi lakukan dengan gabung falsafah dan Islam untuk kebaikan masyarakat. 1. Integrasi ilmu duniawi dan ukhrawi. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 96. Huraian. Allah ajar manusia ilmu tanpa batas. Polymath macam Al-Ghazali gabung ilmu agama dan duniawi dalam Ihya Ulumuddin. Tunjuk cara insan boleh jadi polymath dan harmonikan sains dan spiritual. Iman sebagai pendorong. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Huraian. Hikmah atau ilmu yang bijak datang dengan iman. Polymath macam Ibn Rushd guna iman untuk mendorong mereka kaji hukum dan falsafah. Bukti iman ialah bahan api untuk jadi serba boleh. 1. Kreativiti dan inovasi. Dialah yang mengajar dengan pena. Huraian. Pena simbol kreativiti. Ayat ni tunjuk Allah ajar kita cipta dan berinovasi.
Polymath macam Maryam Al-Ijliyah yang cipta astrolab guna kreativiti untuk sumbang pada astronomi. Inspirasi dari Al-Quran. 1. Pendidikan holistik. Dan bersihkanlah jiwaku, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau telah menyucikan badanku. Surah Al-Araf 7 berumum. Huraian. Walaupun ayat ini lebih kepada doa, tafsirannya tunjuk pendidikan kena holistik, akal, hati, rohani. Polymath Islam belajar bukan cuma untuk otak, tapi jiwa. Macam Al-Kindi yang kaji sains dan muzik dengan hati ikhlas. 1. Keseimbangan hidup. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Asr 1-3. Huraian. Polymath kena seimbang, bukan cuma belajar, tapi amal ilmu. Ayat ni ingatkan masa berharga dan Polymath macam Al-Razi guna masa untuk sumbang pada perubatan dan falsafah. Sa'asata. Sumbangan kepada masyarakat. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kebahagiaan negeri akhirat dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Oh, terima kasih. Huraian. Ayat ni ajar keseimbangan dunia dan akhirat. Polymath macam Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia, guna ilmu untuk menyelesaikan masalah masyarakat, tunjuk insan kena sumbang, bukan simpan ilmu. 1. Rasa ingin tahu and komunikasi. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Huraian. Ayat ni galakkan rasa ingin tahu, kaji dunia, tanya soalan. Polymath macam Al-Biruni tak cuma belajar, tapi komunikasi ilmu melalui tulisan, inspirasi kita untuk kongsi ilmu. 1. Disiplin, teknologi, rohani, kolaborasi. Dan aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian. Ibadah termasuk disiplin diri, guna teknologi, jaga rohani dan kerjasama. Polymath moden boleh guna AI atau kolaborasi global, macam Polymath Islam dulu untuk penuhi tujuan ibadah dengan ilmu. Kesimpulannya, insan boleh jadi polymath dengan ikut panduan Al-Quran dari Iqra dalam tu yang galakkan ilmu sampai ajaran jadi khalifah. Surah Baqarah 2 yang perlukan sumbangan. Ayat-ayat macam surah Ali Imran 3-10 dan Al-Asr 1-3 tunjuk cara berfikir seimbang dan berkreativiti. Tokoh macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah bukti insan boleh capai kehebatan. Jadi, mari kita ikut jejak mereka. Guna ilmu untuk dunia dan akhirat. Nantikan catatan seterusnya untuk faham kenapa polymath penting. Cara mana yang paling inspirasi korang untuk jadi polymath? Kongsi di komen. Kenapa jadi polymath penting? Panduan Al-Quran. Pernah tak tertanya, kenapa kena susah payah belajar macam-macam ilmu macam Ibn Sina atau Al-Ghazali? Jadi polymath, pakar pelbagai bidang, bukan cuma untuk pamer kepandaian tapi selari dengan misi insan dalam Al-Quran. Dalam catatan blog ni, kita akan teroka kenapa jadi polymath penting dari penuhi tujuan hidup sampai ubah dunia. Dengan ayat-ayat Al-Quran dan huraian, jom faham betapa besar makna ilmu ni. Mengapa polymath penting? Jadi polymath bukan sekadar hobi, tapi cara kita penuhi tujuan sebagai insan, hamba Allah dan khalifah di bumi. Al-Quran tunjuk macam mana ilmu pelbagai bantu kita dekat dengan Allah, selesai masalah dunia dan inspirasi orang lain. Mari kita lihat beberapa sebab dengan ayat-ayat suci. 1. Tujuan ibadah melalui ilmu. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Ad-Dariyat 5 ayat. Huraian, ibadah bukan cuma solat, tapi juga cari ilmu untuk kebaikan. Polymath macam Ibn Sina yang cipta kitab perubatan, tunjuk ilmu pelbagai ialah ibadah sebab bantu manusia dan penuhi tujuan penciptaan kita. 1. Khalifah yang bertanggungjawab. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian. Sebagai khalifah, kita kena jaga bumi dengan adil. Polymath macam Al-Biruni yang kaji alam dan budaya guna ilmu untuk urus dunia. Bukti khalifah perlukan ilmu pelbagai untuk penuhi amanah Allah. 1. Peningkatan diri. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Surah Huraian. Hikmah ialah ilmu yang digunakan dengan bijak. Polymath macam Al-Ghazali, kejar hikmah untuk tambah baik diri. Bukan cuma pandai, tapi jadi insan yang lebih dekat dengan Allah melalui ilmu. 1. Selesaikan masalah dunia. Katakanlah, berjalanlah di bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Huraian. Ayat ni suruh kita kaji dunia untuk faham masalahnya. Polymath moden boleh guna ilmu pelbagai, sains, teknologi, etika
untuk selesai isu macam kemiskinan atau perubahan iklim, macam polymath Islam dulu. 1. Memperkukuh iman. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran Deheta. Huraian, renung ciptaan Allah. Macam yang polymath, macam Ibn Al-Haytham lakukan dengan kaji optik, bantu kuatkan iman. Ilmu pelbagai buat kita kagum dengan kehebatan Allah. Tambah keyakinan kita. 1. Pelestarian warisan ilmu. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Surah Al-Qasas 28. Huraian. Polymath macam Al-Kindi simpan dan kembangkan ilmu untuk generasi masa depan. Ayat ni ajar kita guna ilmu untuk dunia dan akhirat. Pastikan warisan ilmu Islam kekal hidup. 1. Peranan dalam dakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Huraian. Polymath macam Al-Farabi guna ilmu pelbagai untuk sebar mesej Islam melalui falsafah dan sains. Ayat ni tunjuk ilmu ialah alat dakwah, bantu orang faham keindahan Islam. 1. Inspirasi untuk belia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian. Perintah. Iqra. Inspirasi polymath macam Maryam Al-Ijliyah yang cipta Astrolab. Kisah mereka motivasi belia masa kini untuk kejar ilmu pelbagai. Tunjuk jalan kehebatan ikut Al-Quran. 1. Keseimbangan material dan rohani. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Huraian. Ayat ni ulang untuk tekan keseimbangan. Polymath macam Ibn Rushd tak cuma kejar duniawi, hukum, falsafah, tapi juga rohani. Bukti insan boleh seimbang dengan ilmu pelbagai. 1. Amanah ilmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk, mereka itulah yang ditakdirkan Allah. Huraian. Ilmu ialah amanah. Polymath macam Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia, kongsi ilmu untuk kebaikan. Ikut ajaran ayat ni yang larang simpan ilmu. Jadi polymath ialah penuhi tanggungjawab ilmu. Kesimpulannya, jadi polymath penting sebab ia selari dengan misi insan dalam Al-Quran. Beribadah Az-Zariyat 556. Jadi khalifah, Surah Al-Baqarah 2 dan sumbang di dunia. Ayat-ayat macam surah Al-Alaq 961 dan Al-Ankabut 29:20 tunjuk ilmu pelbagai bantuan itu kita kuatkan iman, menyelesaikan masalah dan inspirasi generasi. Tokoh macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah bukti kehebatan ni. Mari kita kejar ilmu. Jadi polymath yang mengubah dunia. Nantikan catatan seterusnya untuk kisah tokoh polymath Islam. Sebab mana yang buat korang rasa polymath penting? Kongsi di komen. Tokoh polymath Islam, inspirasi insan Al-Quran. Pernah tak kagum dengan tokoh macam Ibn Sina atau Al-Ghazali yang bukan cuma pandai satu benda tapi pelbagai ilmu? Mereka ni polymath, contoh terbaik insan dalam Al-Quran yang capai potensi penuh. Dalam catatan blog ni, kita akan kenal 10 tokoh polymath Islam yang ubah dunia dengan ilmu mereka. Inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan huraian ringkas, jom tengok macam mana mereka hidupkan misi insan. Siapa polymath Islam? Polymath Islam ialah individu yang kuasai pelbagai bidang, sains, falsafah, agama seni dan guna ilmu untuk kebaikan. Mereka wujud sebab Al-Quran galakkan kita belajar tanpa pembatas macam dalam ayat-ayat suci ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian, perintah Iqra ni ajak kita kaji semua ilmu. Polymath Islam macam Ibn Sina dan Al-Biruni ikut ayat ni dengan selami pelbagai bidang dari perubatan sampai astronomi. Bukti insan boleh jadi serba boleh kalau ikut Al-Quran. Tokoh polymath Islam yang menggugah. Berikut 10 tokoh polymath Islam yang tunjuk potensi insan dalam Al-Quran dengan sumbangan mereka dan kaitan dengan ayat suci. 1. Ibn Sina, Avicenna, doktor dan ahli falsafah. Ibn Sina tulis Al-Qanun fi Al-Tib, rujukan perubatan dunia berabad-abad. Dia juga kaji metafizik dan astronomi. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq 96. Huraian, ayat ni tunjuk Allah ajar ilmu tanpa batas. Ibn Sina guna anugerah ni untuk gabung sains dan falsafah. Bukti insan boleh jadi polymath dengan kejar ilmu pelbagai. 1. Al-Biruni, pakar astronomi, matematik dan antropologi. Al-Biruni kaji budaya India dengan mendalam, cipta karya macam Kitab Al-Hind. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. J. Surah Al-Ankabut 25. Huraian,
Ayat ni galakan kaji dunia. Al-Biruni ikut ajaran ni dengan teroka budaya dan sains, tunjuk rasa ingin tahu insan boleh bawa ke penemuan besar. 1. Al-Farabi. Dikenali sebagai guru kedua. Al-Farabi gabung falsafah Yunani dengan Islam, kaji muzik, politik dan logik. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendak. Huraian. Hikmah ialah ilmu yang bijak. Al-Farabi guna hikmah untuk cipta falsafah yang sebar Islam. Bukti Polimet penuhi misi insan dengan ilmu. 1. Al-Ghazali ulama besar. Al-Ghazali tulis Ihya Ulumuddin, gabung agama, falsafah dan tasawuf untuk bantu manusia dekat dengan Allah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Huraian. Ayat ni ajak dakwah dengan ilmu. Al-Ghazali guna ilmu pelbagai untuk sebar mesej Islam. Tunjuk Polimet ialah alat dakwah yang hebat. 1. Ibn Rushd, pakar hukum perubatan dan falsafah. Ibn Rushd mempengaruhi pemikiran barat dengan tafsiran Aristotle yang berlandas Islam. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadilah. Huraian. Ayat ni angkat martabat ilmu. Ibn Rushd dengan ilmu pelbagai tingkatkan darjat Islam melalui sumbangan global. Bukti Polimet hidupkan misi insan. 1. Al-Kindi. Filosof pertama Islam, Al-Kindi kaji sains, matematik dan muzik, pelopor penterjemahan ilmu Yunani ke dunia Islam. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Huraian. Ayat ni ajar keseimbangan dunia dan akhirat. Al-Kindi simpan warisan ilmu untuk dunia sambil kekal beriman. Tunjuk Polimet seimbang. 1. Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia moden. Jabir pelopor sains eksperimen, cipta teknik macam penyulingan yang mengubah dunia kimia. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang akal. Surah Ali Imran 39. Huraian, ayat ni puji orang berfikir. Jabir guna akal untuk kaji bahan kimia. Bukti Polimet ikut Al-Quran dengan renung ciptaan Allah. 1. Al-Razi, doktor dan ahli falsafah. Al-Razi menulis karya perubatan dan ilmu etika, terkenal dengan hospitalnya yang canggih. Dan aku tidak mencipta jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Ad-Dariyat 5-6. Huraian. Ibadah termasuk kebaikan. Al-Razi guna ilmu untuk merawat pesakit. Tunjuk Polimet penuhi tujuan ibadah dengan sumbangan kemanusiaan. 1. Ibn Al-Haytham, bapa optik model Haytham ubah sains dengan eksperimen cahaya, kaji matematik dan astronomi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Huraian. Ayat Iqra, inspirasi Ibn Al-Haytham kaji cahaya dan cipta teori optik. Ini bukti Polimet hidupkan perintah Al-Quran untuk kejar ilmu. 1. Maryam Al-Ijliyah, wanita hebat out ke-10. Maryam cipta astrolab untuk astronomi. Bukti perempuan juga boleh jadi Polimet. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Surah Al-Mujadilah 58. Huraian. Ayat ni tak bezakan lelaki atau perempuan. Ilmu untuk semua. Maryam Al-Ijliyah dengan sumbangan astronomi. Bukti wanita insan pun boleh jadi Polimet hebat. Kesimpulannya, tokoh Polimet Islam macam Ibn Sina, Al-Ghazali dan Maryam Al-Ijliyah tunjuk potensi insan dalam Al-Quran. Capai kehebatan dengan ilmu pelbagai. Ayat-ayat macam Iqra, Surah Al-Alaq 51 dan pujian untuk hikmah Qira al-Barduna Musmain, inspirasi mereka mengubah dunia. Kisah mereka motivasi kita untuk kejar ilmu. Jadi Polimet yang sumbang di dunia dan akhirat. Nantikan catatan seterusnya untuk kesimpulan besar konsep insan dan Polimet. Tokoh Polimet mana yang paling motivasi korang? Kongsi di komen. Insan dan Polimet, kesimpulan inspirasi Al-Quran. Kita dah teroka macam mana insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi. Dan Polimet macam Ibn Sina atau Maryam Al-Ijliyah ialah contoh terbaik kehebatan ni. Dalam catatan blog terakhir siri ni, kita akan ringkaskan konsep insan dan Polimet. Tengok kaitan dengan Al-Quran dan kenapa ilmu ni penting untuk kita semua. Dengan ayat-ayat suci dan huraian, jom tutup perjalanan ni dengan inspirasi untuk bertindak. Ringkasan, konsep insan dan Polimet. Insan dalam Al-Quran ialah ciptaan istimewa Allah, punya akal, hati dan rohani untuk capai kehebatan. Polimet pula ialah insan yang kuasai pelbagai ilmu, guna ilmu tu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Al-Quran dengan ayat-ayat macam Iqra dan perintah jadi khalifah, jadi panduan untuk kita ikut jejak Polimet Islam.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian, ayat ni cakap insan dicipta dengan potensi terbaik. Polymath macam Ibn Sina yang pandai perubatan dan falsafah tunjuk macam mana insan boleh hidupkan potensi ini dengan ilmu pelbagai selari dengan anugerah Allah. Kaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ialah peta jalan untuk insan jadi polymath. Dari perintah belajar sampai ajakan berfikir, ayat-ayat suci dorong kita kejar ilmu dan sumbang pada dunia. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Huraian, perintah Iqra ni universal. Kaji apa saja, dari sains sampai agama, dengan niat suci. Polymath macam Al-Biruni, yang kaji astronomi dan budaya, ikut ayat ni untuk jadi serba boleh. Bukti Al-Quran inspirasi ilmu. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian, sebagai khalifah, insan kena urus bumi dengan ilmu dan keadilan. Polymath macam Al-Ghazali, yang gabung agama dan falsafah, tunjuk cara khalifah guna ilmu pelbagai untuk penuhi amanah Allah. Kepentingan ilmu bukan cuma untuk exam, tapi untuk penuhi tujuan hidup, ibadah, selesai masalah dan tinggalkan warisan. Polymath Islam bukti ilmu boleh ubah dunia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Okay? Huraian, ibadah termasuk cari ilmu untuk kebaikan. Polymath macam Ibn Al-Haytham yang cipta teori optik, tunjuk ilmu ialah ibadah, penuhi misi insan untuk dekat dengan Allah. Inspirasi dari tokoh polymath, tokoh macam Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali dan Maryam Al-Ijliyah inspirasi kita. Mereka bukan cuma pandai tapi guna ilmu untuk sumbang pada dunia. Dari perubatan sampai astronomi. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Huraian, ayat ni angkat martabat ilmu. Polymath macam Maryam Al-Ijliyah yang cipta astrolab, bukti ilmu tak kira jantina, semua insan boleh capai kehebatan dengan ilmu. Seruan untuk bertindak Al-Quran dah tunjuk jalan. Tokoh polymath dah bukti kehebatan. Sekarang giliran kita. Mari kejar ilmu pelbagai. Jadi polymath moden yang sumbang pada dunia, dari teknologi sampai keadilan sosial. Mulakan dengan langkah kecil. Baca buku baru, tanya soalan atau kongsi ilmu. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Asr, terakutikiat tu hiaya. Huraian, ayat ni ingatkan masa berharga. Polymath macam Al-Kindi, guna masa untuk cipta warisan ilmu. Kita pun boleh guna masa untuk belajar dan amal, jadi insan polymath yang bermakna. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi dan polymath ialah bukti kehebatan ni. Ayat-ayat macam Iqra dan perintah jadi khalifah pandu kita kejar ilmu pelbagai macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah. Ilmu bukan cuma untuk diri, tapi untuk ibadah, sumbangan dan warisan. Jadi, mari kita hidupkan misi insan, belajar, beramal dan ubah dunia dengan inspirasi Al-Quran. Apa langkah pertama korang untuk jadi polymath? Kongsi di komen. Insan at Polymath. Kesimpulan mendalam dari Al-Quran. Selepas menyelami konsep insan dan polymath dalam Al-Quran, kita sampai ke penghujung siri ini dengan penuh inspirasi. Dari Ibn Sina yang ubah dunia perubatan, sampai Maryam Al-Ijliyah yang cipta astrolab, kita nampak macam mana insan, manusia biasa macam kita, boleh jadi luar biasa dengan ilmu. Dalam catatan blog ni, kita akan ringkaskan perjalanan kita, kaitkan dengan Al-Quran dan hulur seruan untuk korang jadi polymath moden. Dengan ayat-ayat suci dan huraian mendalam, jom tutup dengan semangat untuk bertindak. Ringkasan konsep insan dan polymath. Insan dalam Al-Quran ialah ciptaan istimewa Allah, dilengkapi akal, hati dan rohani untuk capai potensi maksimum. Polymath pula ialah insan yang hidupkan potensi ini dengan kuasai pelbagai ilmu, sains, agama, falsafah seni dan guna ilmu untuk kebaikan. Konsep ni bukan mimpi, tapi realiti yang Al-Quran ajak kita wujudkan, macam yang tokoh polymath Islam buktikan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Huraian, ayat ni macam blueprint dari Allah. Insan dicipta dengan fizikal, mental dan rohani yang sempurna. Polymath macam Ibn Sina yang tulis Al-Qanun fi Al-Tib sambil kaji falsafah, tunjuk cara insan boleh manfaatkan anugerah ni untuk jadi serba boleh. Ini bukan cuma pujian, tapi panggilan untuk kita usaha capai kehebatan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Berpegang teguhlah kepada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Huraian, fitrah ialah sifat asal insan yang cenderung kepada kebenaran. Polimath macam Al-Farabi yang gabung falsafah dan Islam ikut fitrah ni dengan cari ilmu untuk dekat dengan Allah. Ayat ni ingatkan kita, jadi polimath ialah balik kepada fitrah sebab ilmu ialah cahaya kebenaran. Kaitan dengan Al-Quran, Al-Quran bukan cuma buku ibadah tapi panduan hidup untuk insan capai kehebatan. Dari wahyu pertama Iqra sampai ajakan jadi khalifah, Al-Quran dorong kita belajar, berfikir dan sumbang pada dunia. Polimath Islam wujud sebab mereka ikut peta jalan ni dan kita pun boleh. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq 6. Perintah Iqra ni bukan sekadar baca tapi kaji dunia dengan niat suci. Polimath macam Al-Biruni yang teroka astronomi dan budaya India hidupkan ayat ni dengan semangat belajar tanpa batas. Ini macam Allah cakap, guna akal korang, selami ciptaan aku, jadi hebat dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Huraian, sebagai khalifah, insan kena urus bumi dengan ilmu, keadilan dan kasih sayang. Polimath macam Al-Ghazali yang cipta Ihya Ulumuddin untuk bantu manusia dekat dengan Allah, tunjuk khalifah sejati perlukan ilmu pelbagai. Ayat ni macam cabaran. Korang boleh jadi pemimpin dunia kalau ilmu korang luas. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Huraian, ayat ni ajak kita renung ciptaan Allah. Macam saintis atau polimath. Ibn Al-Haytham, bapa optik, kaji cahaya untuk faham alam, bukti akal ialah alat untuk jadi polimath. Al-Quran macam cakap, tengok dunia, fikir dalam, ilmu tu kunci keimanan. Kepentingan ilmu dalam kehidupan insan. Ilmu ialah nyawa polimath dan Al-Quran angkat ilmu sebagai amanah besar. Bukan cuma untuk kerja atau gaji, tapi untuk ibadah, selesai masalah dunia, kuatkan iman dan tinggalkan warisan. Polimath Islam macam Al-Kindi dan Jabir Ibn Hayyan, bukti ilmu boleh ubah tamadun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian, ibadah dalam ayat ni luas, termasuk cari ilmu untuk kebaikan. Polimath macam Al-Razi yang rawat pesakit dengan ilmu perubatan. Tunjuk ilmu ialah ibadah yang penuhi tujuan hidup insan. Bayangkan, setiap kali kita belajar sesuatu baru, kita dekat sikit dengan Allah. Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Huraian, ayat ni janji darjat tinggi untuk orang berilmu. Polimath macam Ibn Rushd yang mempengaruhi barat dengan falsafah Islam, bukti ilmu bukan cuma untuk dunia, tapi juga akhirat. Ini macam motivasi. Belajar banyak, korang boleh naik tinggi di sisi Allah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl Zaplah. Huraian, ilmu pelbagai ialah alat dakwah. Polimath macam Al-Farabi guna falsafah untuk sebar mesej Islam, tunjuk hikmah dalam ayat ni. Ilmu bukan untuk simpan, tapi kongsi. Macam polimath Islam yang tinggalkan warisan untuk umat. Inspirasi dari tokoh polimath Islam. Kisah polimath Islam macam Ibn Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, Ibn Al-Haytham dan Maryam Al-Ijliyah bukan dongeng, tapi bukti nyata potensi insan. Mereka hadapi cabaran, politik, ekonomi, sosial, tapi tetap jadi head sebab ikut panduan Al-Quran. Kisah mereka macam cermin untuk kita. Kalau mereka boleh, kita pun boleh. Contoh kisah inspirasi Ibn Sina. Walaupun hidup dalam zaman huru-hara, dia tulis ratusan karya. Dari perubatan sampai metafizik, inspirasi dari ayat Iqra, Surah Al-Alaq 1. Maryam Al-Ijliyah, seorang wanita di abad ke-10, cipta astrolab untuk astronomi. Bukti ilmu tak kira jantina. Selari dengan Surah Al-Mujadilah 4:11. Al-Ghazali, hadapi krisis rohani, tapi bangkit cipta Ihya Ulumuddin. Tunjuk kelemahan insan boleh diatasi dengan ilmu. Surah An, Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia, pelopor eksperimen, hidupkan ayat renungan alam, Surah Ali Imran, dengan cipta teknik penyulingan. Allah hendak memudahkan kamu kerana manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Huraian, ayat ni ingatkan insan lemah, tapi Allah bagi kemudahan melalui ilmu. Polimath macam Al-Ghazali hadapi kegagalan, tapi bangkit dengan usaha. Bukti kelemahan bukan penghalang untuk jadi polimath. Seruan untuk bertindak. Jadi polimath moden. Al-Quran dah bagi peta, polimath Islam dah tunjuk jalan. Sekarang giliran kita.
Dunia hari ini penuh cabaran. Perubahan iklim, ketidakadilan, teknologi pesat. Polymath moden perlukan ilmu pelbagai, sains, etika, komunikasi untuk menyelesaikan isu ini. Mulakan dari sekarang. Baca buku baru, belajar kemahiran digital, atau kongsi ilmu dengan orang lain. Kecil atau besar, setiap langkah bawa kita dekat ke misi insan. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Asr 43, huraian. Ayat ni macam jam loceng. Masa kita terhad. Polymath macam Al-Kindi guna masa untuk cipta warisan ilmu, dari muzik sampai sains. Kita pun kena guna masa dengan bijak, belajar, amal dan sumbang. Jadi polymath yang bermakna. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Macam Al-Ankabut bu. Huraian. Ayat ni ajak kita teroka dunia, kaji ilmu dan ambil pengajaran. Polymath moden boleh guna teknologi, AI, data science atau kolaborasi global untuk jadi serba boleh. Macam Al-Biruni dulu. Dunia tunggu sumbangan korang. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi, dicipta untuk jadi khalifah. Surah Al-Baqarah 2 dan beribadah. Surah Ad-Dariyat 5-6. Melalui ilmu. Polymath ialah contoh terbaik ni. Macam Ibn Sina, Al-Gharyam, Al-Ijliyah yang mengubah dunia dengan pelbagai ilmu. Ayat-ayat macam Iqra, Surah Al-Alaq Iqra, Surah Al-Alaq Sabna 1, pujian untuk Ali Imran, Nabnatu dan seruan amal. Surah Al-Asr 1-1-3, tunjuk jalan. Ilmu bukan untuk disimpan, tetapi untuk ibadah, dakwah dan warisan. Jadi, mari kita jawab panggilan Al-Quran, belajar tanpa henti, sumbang di dunia dan jadi polymath moden yang hidupkan misi insan. Apa ilmu baru yang korang nak kejar untuk jadi polymath? Kongsi di komen. Epilog. Hidupkan insan polymath dalam diri anda. Kita dah habis perjalanan seru meneroka insan dan polymath dalam Al-Quran dari definisi insan sampai kisah hebat tokoh macam Ibn Sina dan Maryam Al-Ijliyah. Sekarang, masa untuk bawa inspirasi ni ke dunia nyata, ke hidup korang. Dalam catatan epilog ni, kita akan recap pelajaran besar dari siri ini. Kasih panduan praktikal untuk jadi polymath moden dan ingatkan kenapa Al-Quran ialah panduan terbaik untuk capai potensi insan. Dengan ayat-ayat suci dan langkah mudah, jom hidupkan semangat polymath dalam diri kita. Apa yang kita belajar dari siri ini? Siri ini tunjuk macam mana Al-Quran panggil kita sebagai insan. Manusia penuh potensi untuk jadi khalifah, belajar tanpa batas dan sumbang pada dunia. Polymath ialah contoh terbaik insan ni. Orang macam Al-Ghazali yang gabung agama dan falsafah atau Al-Biruni yang kaji budaya dan astronomi. Bukti kita boleh jadi serba boleh. Al-Quran dengan ayat-ayat macam Iqra dan seruan guna akal jadi peta untuk kita ikut jejak mereka. Bacalah dengan nama menciptakan. Surah Al-Alaq yang menciptakan. Huraian, ayat pertama Al-Quran ni macam loceng start. Perintah untuk belajar apa saja, dari sains sampai seni dengan nama Allah. Polymath macam Ibn Al-Haytham yang ubah sains optik. Ikut ayat ni dengan kejar ilmu pelbagai. Ini ingatkan kita. Ilmu ialah kunci untuk hidupkan potensi insan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Huraian, ibadah dalam ayat ni luas, termasuk belajar dan sumbang pada dunia. Polymath macam Al-Razi yang cipta sistem perubatan canggih, tunjuk ilmu ialah ibadah kalau guna untuk kebaikan. Kita pun boleh buat benda sama, walau dalam skala kecil. Kenapa jadi polymath masih relevan? Dunia 2025 penuh cabaran. Perubahan iklim, ketidakadilan sosial, teknologi yang laju macam AI dan biotech. Polymath moden yang tahu sains, etika, komunikasi sangat diperlukan untuk selesai isu ni. Al-Quran dah lama ajar kita cara ni dengan galakkan ilmu pelbagai dan tanggungjawab khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Surah Al-Baqarah, huraian. Sebagai khalifah, kita kena urus bumi dengan ilmu dan keadilan. Polymath macam Al-Farabi yang kaji politik dan falsafah, tunjuk khalifah sejati perlukan ilmu luas untuk buat dunia lebih baik. Ayat ni macam cakap, korang punya tugas besar dan ilmu ialah alat utama. Katakanlah, berjalanlah di bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran. Huraian. Ayat ni ajak kita kaji dunia, alam, teknologi, masyarakat. Polymath moden boleh guna AI untuk analisis data atau kolaborasi global untuk selesai masalah macam Al-Biruni kaji budaya dulu. Dunia hari ini tunggu polymath baru macam korang. Langkah praktikal untuk jadi polymath moden.
Jadi polimath tak perlu jadi genius macam Ibn Sina. Dengan langkah kecil dan niat ikhlas, kita boleh hidupkan semangat polimath dalam hidup harian. Berikut beberapa cadangan praktikal, inspirasi dari Al-Quran dan tokoh polimath. 1. Mulakan dengan rasa ingin tahu. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Ali Imran. Huraian. Ayat ni puji orang yang tanya kenapa dan macam mana. Polimath macam Jabir Ibn Hayyan, bapa kimia, selalu tanya soalan besar. Korang boleh mulakan dengan baca artikel sains, tonton dokumentari atau belajar bahasa baru. Rasa ingin tahu ialah api polimath. 1. Belajar pelbagai bidang, dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Surah Al-Baqarah Basumah. Huraian. Hikmah ialah ilmu yang bijak. Polimath macam Al-Ghazali, gabung agama dan falsafah untuk faham dunia. Cuba ambil kursus online, coding, psikologi atau seni. Platform macam Coursera atau YouTube penuh ilmu percuma. Campur ilmu duniawi dan ukrawi macam polimath Islam. 1. Kongsi ilmu dengan orang lain. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl Sulul Bim. Huraian. Polimath macam Al-Kindi, kongsi ilmu melalui tulisan dan penterjemahan. Korang boleh tulis blog, buat video TikTok atau ajar kawan sesuatu baru. Kongsi ilmu ialah dakwah dan Al-Quran galakkan kita buat dengan cara terbaik. 1. Seimbang dunia dan akhirat. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Huraian. Polimath macam Ibn Rushd, seimbang, pandai hukum, tapi tak lupa rohani. Buat jadual, belajar ilmu dunia, contoh teknologi, tapi jaga solat dan baca Quran. Keseimbangan ni buat kita polimath yang tak lupa tujuan hidup. 1. Guna teknologi dengan bijak. Dialah yang mengajar dengan pena. Surah Al-Alaq. Huraian. Pena simbol alat ilmu. Dan hari ini teknologi macam AI atau internet ialah pena moden. Polimath macam Maryam Al-Ijliyah guna alat zaman dia. Kita boleh guna apps macam Notion untuk urus ilmu atau ChatGPT untuk kaji topik baru. Teknologi bantu kita jadi polimath lebih cepat. Seruan akhir, jawab panggilan Al-Quran. Al-Quran dah panggil kita jadi insan terbaik. Khalifah yang berilmu, hamba yang beramal. Polimath Islam macam Ibn Sina, Al-Ghazali dan Maryam Al-Ijliyah jawab panggilan ni dengan ilmu pelbagai. Sekarang giliran kita. Tak perlu jadi sempurna, mulakan dengan niat, langkah kecil dan doa. Bayangkan dunia yang kita ubah dengan ilmu, dari kampung kecil hingga skala global. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Asr 103. Huraian. Ayat ni macam reminder keras. Masa kita pendek. Polimath macam Al-Kindi guna masa untuk cipta warisan. Dari muzik sampai sains. Korang pun boleh. Ambil 1 jam sehari untuk belajar, amal ilmu dan sumbang di dunia. Jadi polimath yang tak rugi masa. Kesimpulannya, insan dalam Al-Quran ialah manusia penuh potensi, dicipta untuk jadi khalifah dan beribadah melalui ilmu. Surah Ad-Dariyat 5:5. Polimath ialah bukti potensi ni, macam Ibn Sina yang ubah perubatan atau Maryam Al-Ijliyah yang cipta astrolab. Ayat-ayat macam Iqra, surah Alaq Lambo 1 dan seruan guna akal surah Ali Imran 390 tunjuk jalan untuk kita jadi polimath moden. Dengan langkah praktikal, tanya soalan, belajar pelbagai, kongsi ilmu, seimbang hidup, guna teknologi, kita boleh hidupkan misi insan. Jom jawab panggilan Al-Quran, belajar, amal dan ubah dunia. Langkah apa yang korang nak ambil hari ini untuk jadi polimath? Kongsi di komen.